Bandar Adela, Sening, Keledang dan Tunggal. Sini simpang belok kanan ni nak ke Tanjung Melukong, terus Sungai Rengit, Terminal Ferry Tanjung Melukong. Assalamualaikum. So sekarang kita orang dah nak sampai ke bandar ke Pengerang. Maksudnya Bandar Penawar dah lepas jauh dah. Okay, kita jumpa dekat sana. Orang mulia. Kita dah sampai dekat Sea View. Ni Lotus lah tu, Lotus. Dekat bandar agak jauh dalam memang turun. Okay, kita dah sampai dekat Lotus Sea View dekat Bandar Pengarang ni. Lotus Sarung. Reception. Oh. Assalamualaikum. So yang biru ni saya punya kunci bilik. Yang ni kad untuk breakfast untuk 2 orang. Okey. Breakfast dari 7 sampai 10 dekat restoran sini tingkat atas. Okey. Bilik check area sini. Okey. So kad ni untuk breakfast dengan pool towel. Terima kasih. Okay. Dah. Okay, kita dah check in dah. Kita cuma nak cari bilik. Siap. Jom, kita jalan. Cantik juga dia, bersih. Ada seafood restaurant. Oh, ada restoran ni? Kita SP 22. S? SP 122. Itu dia punya bilik. Cantik bilik dia. Ada SP. SE, SB ke SP? Assalamualaikum. Oh, kecil ya. Kecil. Oh, kecil. Oh. Pintu tak ada. Assalamualaikum. Kosong lagi. Betul. Kita nak keluar dulu, nak jalan lah, nak pergi cari makan dulu. Lepas tu nanti petang kan ada masa nak mandi, nak jalan, nak main air laut lah. Okay. Warung lobster di Pengerang. Tu ada orang sambut tetamu. Ada orang sambut. Hey.
pilih satu lobster. Yang tu lobster apa dek yang tu? Kalau yang tu dia ada sepet tetap. Yang tu sama kat harga? Yang tu 138. Oh, yang kata yang 30 ni macam mana? 30 yang ni. Dia hidup lah. Yang Ya. Banyak je. ni udang juga kecil. Lobster lah. Apa lobster macam dia mati kan? Ya, macam ada sepit ni tadi tu. Kesian tak mati kan dia. Majoriti sini dia kata import punya lah Australia. Macam ni keluar je ni. Keluar. Oh, ni ada geng tu, tak campur. Ni geng dia putih sikit. Ni geng dia merah sikit. Maksudnya dia ada speed kan? Yang ni air pula. Oh. Ni kita makan je dia. Besar-besar lah ni. Tadi pun Dia majoriti dia 400 gram ke atas. Majoriti lah 400 gram. Okey lah, boleh lah. Murah juga. Nasi ada murah juga. Oh. Ni ikan Oh ni yang ni. tu yang kita beli kat Batam. Yang kita makan kat Batam tu je ni. Ni ikan kerapu, ikan siakap. Tu dia punya harga dia lah. Warung lobster, seafood siap masak. Okey. Harga dia lah. Wah. Boleh lah ni. Ya tu. Okey. Nak pegang. Okey. Dia punya menu makanan pun banyak. Lepas Banyak kan? tu kira okey lah juga. Sebenarnya pertama kali sampai Pengerang. Kata tengok dalam YouTube dia sebab belah-belah Johor ni kira kurang tak apa-apa. Sini susah nak dapat. Kemari ni susah. Sebab dia Jauh macam jauh. Daripada Johor nak kemari pun sejam lebih, sejam 20 minit. 100 lebih lah, 100 lebih kilometer. Itu ikut highway tu. Kalau ikut jalan lama Kota Tinggi tu lagi jauh lah. Dia ada dua rasa. Patut tadi separuh lain. Kan? Betul lah. Tak ingat. Ya. Okey. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik nama apa pakcik? Nama apa? Pakcik nama? Pak Din. Pak Din. Nama kedai ni Pak Din. Ini warung Lobster. Hebat pakcik. Bagus. Saya minta dulu balik pakcik. Cuma pakcik kuat jangan ya. Jumpa lagi pakcik. Bismillah. Sama. Terima kasih. Okey. Baik cik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey. Kita dah makan dah lobster tu, dah borak dengan Pak Din tadi tu. Pak Din tu Pak Din pemain drum. Pagi tadi kita makan dekat apa tu? Dekat Kacang Pool tu jumpa toke dia juga. Pak Haji Pool tu. Haji Pool. Hari ni kita rezeki semua jumpa toke kedai. Tadi kita makan jumpa Pak Din. Pak Din tu owner. Dia kata dia owner lah. Sekarang anak-anak dia jaga. Sedih dia. Baru lepas kematian isteri dia. Dia owner. Betul, tapi cara kita tanya tu dia cakap memang dia dapat daripada mana lobster tu semua tu kan. Mana dia sebab Australia ada orang ada apa dia punya agent dia lah. Dia punya supplier dia. Betul lah tu. Anak dia ada 3. 6 anak dia. Okey, kita nak pergi ke Tanjung Pengalih. Okey ah. Okey. Ni TLDM Lumut Tanjung Pengalih. Okey, saya dekat pangkalan TLDM Tanjung Pengalih ataupun dikenali sebagai KD Sultan Ismail.
Last datang sini dulu tahun 20 tahun yang lepas lah. Masih buat pemilihan rekrut di TLDM. So hari ni dapat semula datang sini. Tempat cantik menghadap pantai. Depannya ada pantai. Sana ada boat. Sebelah sana boleh nampak Singapura tu. Sana. Okay, di Sultan Ismail. Selamat sampai Tanjung Penggelih. Okey lah. Nanti kita ke depan sikit lagi tu ada apa tu? Kita tengok sana ada immigration. Lepas tu kalau orang kaki mancing boleh mancing. Tempat apa tu yang JT TLDM je ni. JT Navy. Dulu asalnya Navy ni tempat dia dekat Woodland, Singapura. Lepas tu sebab Woodland tutup kan Navy tu, dia pindah dekat sini. Tapi agak jauh juga nak datang sini kan. Oh, jauh. Oh, tapi bila datang sini nampak happening aja. Tapi nak on the way nak kemari tu macam. Tapi jalan cantik sekarang ni, banyak highway. Tenang dah nak ke Kota Tinggi besar di sana. Okay, peace. Kita akan share lagi dekat tempat-tempat yang menarik lah. Tempat-tempat yang jauh-jauh kat ujung-ujung kan. Memang plan kita orang bukan yang nak menunjuk lah. Semua nak share je. Sebagai macam hobi lah. Bila sampai sesuatu tempat tu rasa macam puas. Hashtag tanda hadir. Kita orang memang syok lah sekarang ni. Tempat-tempat yang tak pernah, tempat-tempat yang jauh-jauh. Dapat sampai tu, terutama tempat yang viral. Bila kita sampai tu puas rasanya. Tengok dengan mata kepala sendirilah. Okay, kita jumpa lagi. Lepas ni nak jalan-jalan belah sana Tanjung Penggelih. Lepas tu kita orang balik lah. Tadi kita jumpa Teluk Ramunia. Sungai Rengit. Tanjung Penggelih. Lepas ni kita balik, patah balik. Nanti kita orang pergi check in. Kalau sempat mandi, kita mandilah dekat swimming pool tu. Tak ada pun, kita tidur je lah malam kan. Alright, bye-bye. Ni kubu lama. Banyak tengok kubu lama atas bukit ni. Kubu lama ni. Kubu bukan kubu. Kubu. Bukan kubur. Dulu kan di sana kan laut. Tengok kapal datang, musuh datang. Minum dulu. Sekejap. Sekejap je. Tempat lama. Ini tempat kubur lama lah dulu. Sebab sebelah sini dulu musuh datang daripada sini. Laut. Tanjung Penggelih. 1, 2, 3. Hashtag tanda hadir. Okay, kita nak singgah kedai Salsabila. Macam pernah dengar lagu Salsabila tu. Lagu apa tu? Kita sampai juga Tanjung Penggelih ni. Tak sangka lah. Memang niat. Bukan niat. Memang plan lama nak datang sini. Kita tengok tu kan. Atas tu kan. Belah atas tu kan. Tempat kubur lama. Masa perang dunia tu. Jom. Okey ke ni? Tak. Nak repair. Nak repair. Kalau air pasang sampai atas ni? Tak. Tapi bawah ni air lah kan? Bawah ni paras. Dalam kurang lebih tu lah. Tapi kotor sikit lah. Kotor situ lah? Tengok juga. Kalau air besar. Kita tak nak makan, boleh lepas makan tadi. Minum air je. Ambil order? Boleh. Order air apa je nak makan? Tu Batam. Ha? Batam. Batam?
Mana dia Batam? Tu ada nampak 4 biji. Aha. Tak nampak pun. Mana? Di balik tu ada 4 biji tu. Sana Singapura kan? Sana Singapura, sana Batam. Oh ya. Oh, balik senang kan naik boat, naik ada ferry tu kan? Dah. Dekat itu. Kamu Dalam 30 Batam? menit. Kamu Batam? Betul. Batam. Batam? Mana turun sini? Sini ada immigration kan? Ada. Sudah kat mana tak panas kan? Sini panas lah. Sana je. Ada. Sini je. Panas lah. Air nak. Saya nak sini. Escape tarik satu. Dah sikit tarik kan? Saya nak ITOS. tengok air satu. Betul nak buku makan tak? Okey. Kita lepak dekat kedai Salsabila ni. Minum air dululah. Apa yang ada lah. Tengok ikutkan macam menarik. Kedai biasa-biasa je. So pernah tengok Uncle Goose? Angkat gue lepak sini kan. Oh, belah sana. Nampak apa? Cantik, bersih. Muka pun bersih. Kami nak ke Salsabila tu. Okey. Kita balik dekat kita punya bilik lah. Okey. Bye-bye. Kubu perang. Saya rasa tak recommended. Tak ada benda apa pun Tak yang ada. menarik. Cara makan. Boleh kan Cina? Okey. Longak sangat. Pemandangan malam. Okey, pemandangan waktu malam. Kita kat pantai. Ke pantai. Pantai je. Oh, cantik bilik dia. Atas tu restoran seafood tadi. Restoran seafood. Kita nak sarapan dekat kafe. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi ni hari Khamis 5 bulan. Jam 7.30 pagi. Kita menginap dekat Seaview, Hotel Seaview. Pagi ada breakfast. Tu ada roti canai kot. Goreng. Canai, oh banyak kan. Oh, telur rebus je. Dapat. Pakai ni ke? Oh tu ah. Okay. Tu air kampung ni. Pakai apa? Panas. Sekali dalam ni ke? Masing-masing lah. Tak lah tu ada mangkuk kecil tu. Mana? Kursi mana? Dalam buat kedai. Separuh masak ah? Separuh masak dia. Ah, betul. Pakai mangkuk ni ah? Mangkuk ni ah? Oh, dia pecah kan? Boleh? Satu ni. Dua. Dua. Buat dua mangkuk kan? Ya, boleh. Dua orang. Boleh. Oh, mau dua mangkuk? Dua orang. Dua-dua. Ya. Apa garam tu? White pepper. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sit down first.
Okay, waiter datang. Apa? Oh, lemak. Sedapnya. Nasi lemak. Telur goreng, mi goreng pun ada. Okay, kita dah breakfast. Siap. Pukul 8.30 pagi. Saya nak pergi ke pantai sekejap lah. Breakfast dia sedap. Menu banyak. Makanan banyak. Ada macam-macam ada. Roti canai, ada nasi lemak, ada kuih tiaw sup. Ada mi goreng. Standard lah makanan menu-menu Malaysia. Boleh lah. Recommend siapa nak datang bercuti selain daripada Desaru, boleh terus ke Pengerang ni. Dulu macam last kita pergi atas ni 20 tahun lepas, memang kosong lah. Tapi sekarang banyak pembangunan, banyak rumah, banyak kedai-kedai makan. Dan sesiapa yang nak makan lobster, memang recommend dekat sini kedai pakcik, kedai Pak Din tu yang saya memang murah. Saya rasa murah lah, sedap lah. Okay. Untuk siapa yang nak datang bolehlah bercuti di Lotus Sea View. Staff pun bagus, friendly lah. Okey. Jalan pantai dia. Pantai dia cantik lah, bersih lah. Luas. Lagi pun. Oh, tak Tanjung Sepang. Boleh. Apa dia? Okey juga kot. Okey juga bang, cantik. Boleh ke mandi pakai seluar macam ni? Lah. Okey, siap mandi. Caw lah. Jap. Okey. Ha? Kad tadi? Ya, Oh. scan lagi. Oh. Siap ada wristband. Tengok management macam pro. Terima kasih. Terima kasih. Film malam ah. Rasanya kalau ramai tak datang ni, dia kena awak. Cantik dia punya tu. Okay, jumpa lagi. Next time insya-Allah nanti ada masa kita datang lagi lah. Cantik. Sini cantik kan ni? Ni garden view. Okay, saya nak check out. Check out. Ni kad dua, yang tu. So cek dulu kita cek. Okay. Space 122. Nama saya sini dengan bawah. .com. Kena Daripada situ. Baik. Okey, terima kasih. Okey, dah check out. Kita nak ke lalu Desaru. Turun lalu Kota Tinggi, masuk highway. Itu je lah. InsyaAllah. Kita nak ambil pergi Desaru sekejap. Apa tu? Bulatan masjid.